Masa kecil dulu, mak mesti masak sambal tumis bilis yang macam ni. Kalau ada petai, confirm punya dia letak. Bila buat ni, rasa nostalgic dia tu lain macam. Sadly, tak ada orang pun makan petai kat dalam rumah ni kecuali Sid dengan mak je. Mula-mula, korang rendam dulu petai yang dah dicuci. Kenapa rendam? Sebab ni salah satu cara untuk kurangkan bau petai dan hilangkan rasa pahit sikit. Tak banyak, tapi better lah kan? Ikan bilis yang dikopik pun korang kena rendamkan sebab kita nak lembutkan dia. Sementara tu, dah boleh potong ubi, kopik dan cuci bersih. Rebus ubi dengan sedikit garam sampai empuk. Lepas tu, blendkan cili kering, bawang merah, bawang putih dan belacan. Masukkan air sikit dan blend sampai halus. Panaskan minyak, tumis bahan kisar, masukkan hirisan bawang merah sekali, kacau-kacau dan tumis sampai naik minyak. Sambil tu, dah boleh cuci petai dan ikan bilis yang direndam tadi. Bila cili dah masak macam ni, dah boleh masukkan petai dan ikan bilis. Kacau-kacau dulu, lepas tu dah boleh masukkan air asam. Kacau lagi, lepas tu dah boleh masukkan garam dan cukup rasa. Kacau-kacau sampai air dalam sambal dah kering sikit dan petai berubah warna macam ni. Cukup time, ubi pun dah empuk. Siap, sambal tumis bilis petai panas-panas, makan dengan ubi rebus, terus rasa macam balik zaman dulu.